semput geng. Semput cari kupang pun semput dah. Selamat pagi. Pagi yang cerah. Semput geng Ni lah. Cari umpan dulu. Umpan kita kupang ya. Hari ni kita berumpan dengan kupang. Hari ni target tak ada target lah. Hari ni cari lauk lah. Apa ada telayan. Apa yang dapat alhamdulillah. Okey geng, nanti aku siap-siap dulu. Nanti ada strike and take update. Alright geng. Hari ni lupa nak bagi tahu aku solo geng. Solo je hari ni. Balingan yang pertama untuk hari ni buat umpankan kupang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lawah ikan. Dah macam saha juga aku dah. Semoga ada manis-manis bosku. Okey dah. Gigil ni macam duri je. Memang duri kot. Gigil ni. Kapas. Ada lah kapas yang pertama geng. Ada lah kapas. Jadi lah. Daripada sunyi. Hasil yang pertama hari ni. Kapas. Gigil ingat macam duri. Macam duri. Tapi bukan geng. Kapas geng. Baiklah. Lagi. Relax. Nak terjun joran weh. Rekod tu. Dah. Alhamdulillah. Jadilah. Adalah. Betul lah. Datang ada daun datang. Baik Ya geng. Ada dah. Dia sudah mari. Baik tengok. Terjun kau tidak joran. Alright geng. Dan baru kita. Okey, cari yang lain. Kecil je. Kapas. Kapas lah, bukan daun. Macam lah. Alright geng. Hasil yang ketiga. Baik. Lek. Dekat pula engkau ya.
Alright, yang ketiga geng. Cari yang lain. Cari lagi. Gasak Daun lagi, panggil ni. Ini tidak adil lah. Okey. Jadi lah geng, daun yang apa? Daun yang kedua. Mantap. Kena. Ada. Ada. Oh, kasar. Ada kasar sikit ni. Oh. Asal. Boleh. Alhamdulillah. Dan baru lagi geng. Wah, laki je sebelah. Sana. Boleh. Kupang lah. Baik geng. Yang ke berapa dah? Gede aja dia pergi. Alright, cari lagi. Kerja. Kena. Dah rekod. Kena. Itu macam lah nak. Tekan. Tak daun kapas. Daun ni. Aduh. Daun. Kapas lagi. Alamak. Kapas. Naik. Kau. Ada geng. Pun kena tepi aku rembat kan. Ada dia ni. Lambat je nak ambil. Tekan. Mantap. Okay geng, cari lagi geng yang lain. Aku pergi. Walak. Apalah. Ini 2 dalam 1 ni geng. Jaring dengan ikan. Tu. 2 dalam 1 ah. Jaring dengan ikan. Kapas. Mantap. Baik, jaring ni boleh ikut. Jaring tak boleh ikut, masak angkat. Teran dah. Cantik lah. Jaring ni kacau pula ni tadi. Mana matanya ni? Sini. Okay geng, nanti aku update lah. Off. Baru nak update ikan tadi deng. Dia pula ambil. Kapas.
Kuat betul kau ambil kapas. Mantap hari ni. Hari yang mantap. Baru nak update ikan ni tadi, geng. Lagi seekor. Alright. Memang dia nak bagi hari ni. Kapas. Banyak kapas hari ni. Seekor. Cantik. Alright, geng. Macam ni lah. Ada hari ngasak. Ada hari kena buli. Ada hari kumpau. Okay, kita update lagi. Pindah, kan? Pindah ke tempat lain lah. Dah tengah hari lah. Hujan, geng, hujan. Asyik baik aku tinggal rakit ni lah. Lebat gila hujan lah. Putih terus, geng. Selamat dekat sini. Lebat juga ni. Orang tu tagak terus lah. Dia hujan langsung tak nak lari. Memang gembel tu. Tadi pagi dia punya panas mak. Tiba-tiba tengah hari ni tengok pukul apa dah? 1.40 lah. Lepas tengah hari tadi dia start nak hujan dah. Lama tak hujan ni juga ni. Hari ni hujan lah. Makin lebat, geng. Hujan makin lebat. Aduh, mana gaya ni. Aku sampai mancing dekat sini. Atas rakit mancing dah. Tunggu kat sini pun ada juga lagi lama. Ada buat apa dah. Sekarang pun dah pukul 4.30. Tak tahulah macam mana. Tunggu je sampai hujan berhenti ni. Baru balik lah. Okay, geng. Apa-apa aku update hasil dulu lah. Sebab kalau tengok gaya ni macam memang dah tak boleh nak rekod apa dah ni dah. Hujan-hujan macam ni. Memang jawabnya lepas ni balik je lah. Ok, geng. Update hasil lah. Ni je lah. Baru 3 ekor, kapal 5 ekor, lain lama. Lama dekat sini atas rakit mancing ni. Yang daun baru dengan kapal sendiri dekat Kupang ada. Okay, geng. Bye-bye, jumpa lagi.